Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Cakap Banyak Podcast. Dalam episod yang keberapa pun aku tak tahu bersama dengan aku Haziq Muhammad. Aku Afiq. Yes. What up, babe? So, let's go. Cakap Banyak Podcast. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Cakap Banyak Podcast. So, hari ni kita kembali lagi bersama dengan Afiq. Yeah. Jap, aku baru perasan sesuatu. Kalau tengok dekat statistik ni, ramai gila yang layan podcast ni tapi belum tekan button subscribe. Kalau korang enjoy sembang-sembang macam ni, support free je. Tekan button subscribe sekarang. Dah subscribe? Jom kita sambung. Alhamdulillah, setelah sekian lama, YB Afiq ni dia terlampau busy. Easy ya, guys. Macam banyak sangat kerja. So, kadang-kadang tak ada masa. Tu yang susah sikit tu. Betul. Sebab dia banyak kali juga offer aku. Banyak kali datang. Ajak datang. Tapi aku busy. So, susah sikit lah. Kan? Betul. Sangat busy. Aku banyak kali. Dia Afiq ni aku nak buatkan dia macam host sebenarnya. So setakat ni host kita ada 3 orang. So kalau tiga-tiga dapat berumur best Fik. Ya. Tiga-tiga otak tak betul. Okey lah kan. Aku okey benda tu sebenarnya. Tak ada masalah pun. Cuma itulah aku lately ni busy sikit lah. Sangat-sangat Kadang-kadang busy lah. boleh tahan lah. Ya biasa. Hasil cari duit lah. Rasa lah. So lately ni banyak benda yang macam mana banyak benda yang trending. Aku nak cover benda-benda ni semua. Tapi tu lah aku nak cari orang untuk borak tu. Dalam podcast je aku boleh dapat jumpa. Faham tak? So sebab aku dengan Afiq ni kat luar pun kadang susah nak lepak. Betul. Ni. Sebab kita orang jarang kontak. Cuma orang kata kadang-kadang kontak pun sebab podcast je. Dia tanya Betul. aku kan bila free. So Betul. aku lately ni pun jarang ada dekat sini lah. So dia macam susah sikit lah nak jumpa kan. Betul. Sebab kalau kita contact pun kalau aku free kau tak free. Kalau kau free aku tak Betul. free. Macam tu lah cerita dia. Kalau dulu pun adalah jumpa-jumpa. Last pun time sekolah menengah. Lepas tu gym. Itu lah. Lebih kurang lah. Gym pun sekejap tu aku petau. Aku gerak. Aku busy dengan hal aku lah. Yeah. So sekarang ni kau ada tengok Piala Dunia Abik? Piala Dunia World Cup. Aku secara jujur ni aku tak tengok tu. Tak tengok. Tak tengok. Tak tengok tu. Aku Tapi kalau setakat highlight dia tu ada lah. highlight dia lah. Macam CR Messi. Tu standard lah highlight dia. Banyak lalu kat TikTok tu semua. Betul. Tu banyak lah. Yang Tapi nak kata tengok memang apa 2-3 pagi bangun semata tengok World Cup tu tak lah. dia tak die hard sangat ah. Tak ada pun. Dia macam aku nak bangun lah. Tak ada je. Portugal lawan ni Portugal. Aku bukan nak kata tak layan ke apa. Kadang-kadang memang tak layan lah. Macam mana memang tak layan. Aku malas nak complicated. Memang tak layan. Tu je. Faham. So kau tak ada macam kau pilih team ni. Tak ada. Aku tak tahu lah. Mungkin sebab World Cup kali ni dia tak terlampau hype. Sebab dulu World Cup yang masa 2000 berapa lah. Yang Qatar ke apa? Yang Qatar ni. Sebelum ni Yang Qatar. Masa tu dia hype sikit. Sebab aku rasa mungkin zaman tu tak berapa busy. Betul maybe. Banyak masa terluang. So zaman lepak. member aku semua actually like World Cup. Kadang kita tengok World Cup dekat kedai Mac kan. Tu Potek kan. Mac buka. Bukan dulu dia ada TV kat belah luar tu. So kita orang layan kat situ je lah kan. Kadang-kadang sampai jadi beruk. Naik atas kursi bagai siap tunduk. Itu best lah. Tapi best lah. Tapi masa tu pun sebab ramai yang tak kahwin lagi. Sebab so sekarang macam kadang-kadang kawan aku ada yang dah kahwin. So dah nak bini kan susah sikit lah. Ramai dah luar sekarang. Betul. So biasa lah. That's life lah. That's life. Lama-lama akan berbisa nanti dah ada anak. Betul. Tiba-tiba dah ada anak. Dia setakat kalau nak keep in touch dalam phone boleh. Tapi kalau nak luar nak jumpa lepak tu agak payah lah. Agak payah. Sebab masing-masing pun kadang-kadang dah duduk luar kan. So Betul. susah. Tapi berbalik kepada World Cup tadi kan.
kalau dalam World Cup ni, yang kali ni aku tengok bukannya sebab macam aku rasa tim ni akan menang. Sebab aku tengok dia punya legend player. Kau tahu legend player macam Messi, Betul Ronaldo betul. kan. Itu tapi bagi aku tu common tu. Tak Tu tahu lah yang sebab yang ni last. Last Dance. Last dance Okey, Last Dance dia orang orang kata betul lah, betul. betul lah. Tapi tu lah, bagi aku macam kalau apa nama ni World Cup sekarang, aku Mm. tengok macam Ronaldo punya game itu pun dia kena palau dengan teammate dia sendiri Betul. kan. Yang first game First game kan. Yang first game. Yang Hmm. yang first game yang dia lawan Uzbekistan tu, Ha. dah padu. Oh ya. Teammate dia dah nampak orang kecam-kecam. Sportif lah Dah ada jadi satu motif seperti Dia kan. dah mewujudkan Ronaldo dalam tim lah. Betul. I'm back. Saya tu dia caption kan I'm dekat back. IG I'm back. Lepas tu Baik je. lawan mana itu Seri. Oh yeah. Kosong-kosong. Tapi sekarang dia Portugal still ada lagi dalam Ada, liga kan. ada. Tak Dia kalah lagi tak? tak dia seri je ada. Seri menang. Tapi Betul. ada 3 game. Aku paling minat kau antara Messi dengan Ronaldo, kau rasa macam damn macam tu. Kau sokong yang mana? Aku the good lah, the good. Tengok yang mana The satu? good eh. Siapa lagi? CR lah. CR lah, CR, Yes. CR. Sebab aku satu sebab kenapa aku tak minat Messi, dia bukan sebab bola tau sebenarnya. Aku tak minat Messi ni sebab dia ini main reason lah. Bagi aku main reason lah. Reason kau tak minat. Second reason dia pasal second atau third reason mungkin sebab bola. Tapi Okay. kalau main reason dia satu je. Sebab dia sokong Yahudi. Aku Dia sokong Yahudi dia Yahudi tu. Dia kan sokong Israel. So macam aku tak suka kan Iyalah dengan confirm lah. kan. Oh, So dia tak that's why sokong dia tak sokong, dia sokong Israel di Israel. Oh Sebab ya. aku pernah tengok satu page dia dekat mana lah. Aku rasa mungkin TikTok ataupun Facebook lah aku rasa. Hmm. Member pakai ketayap Yahudi tu. Aku Oh, macam fuck putu lah. piring. Putu piring kata Putu, boleh. oh. So, Itu bagi yang aku, kau tak minat dia. that's the main reason lah. That's why Okay. aku tak suka lah. Hmm. Oh. Tapi kalau itu live kan. Itu live lah. Itu Itu live lah. pasal Tapi kalau nak cakap pasal bola, tak lah. Pasal bola, okay lah. Sebab, yelah Messi pun power pun dia kan. power Dia gila. power gila kan. So, kalau main reason dia kenapa aku tak suka sebab dia support Yahudi. So tu Betul. je lah. Betul. Aku pernah nampak kan tapi dah lama dulu lah. Dulu lah. Kan. Tapi bagi aku benda tu pun maybe sampai sekarang. Maybe Sebab lah. sekarang kan yelah isu Uh, pasal mungkin Palestin ni. dia makin diam lah. Maybe lah sebab Mungkin lah. dia tak nak orang kata macam kena kecam apa semua kan. So that's Betul. why aku rasa dia senyap apa semua kan. Kau sokong CR sebab yang kau Sokong rasa macam kenapa kau minat gila dengan CR ni? kalau okay main reason dia okay aku sama. Main reason benda yang sama. Apa? Dia Messi sokong Yahudi, Dia sokong CR Palestin. Palestin. Yeah, that's why. Palestin That's why lah. Oh. Aku sokong CR. Aku sebab okay, second mungkin lah pasal bola ataupun live dia kan. That's why lah. Tapi main reason dia bagi aku pasal Palestin. Dia kan sumbang berapa banyak juta lah dia sumbang. Untuk So Palestin. so bagi aku tu the main reason lah kenapa aku sokong dia. Kalau aku personal aku memang sokong CR. Tapi tanpa setakat ni lah benda yang macam yang aku nampak depan mata, aku sokong CR tapi aku tak tolak Messi 100%. Dalam bola lah. Dalam bola. Kalau dalam live aku suka dengan CR ni dia punya disiplin tu gila babi. Sebab babi. dia satu lagi dia dah tua kan, Betul. 40 lebih yang umur dia kan. So 40 lebih boleh main macam tu, boleh dia power lah, power. Dia still stamina, dia still power. So betul. Player lain umur 40 dah bulat tu. dah bulat. Dah Tapi bulat. macam kalau Zlatan Zlatan tak ya kan. betul. Zlatan okey kan. Dia pun dah 40 lebih kan. Zlatan betul. Tapi Zlatan pun dah retire kan. Dia Dia main lagi, dia dah retire kan. tak pasti tu. Aku rasa dia dah tak main. Aku rasa. Sebab aku tengok Ito'i pun dia jadi pengulas kan, tak silap. Dia jadi pengulas. Dia jadi Sekarang pengulas. dia lebih kepada macam tu lah. Entertainment. Entertainment benda-benda macam tu je lah kan. Betul. Aku idolakan nak kata idola. Boleh lah aku jadikan dia sebagai aras contoh untuk hidup aku untuk teruskan sesuatu kan. Aku rasa macam
CR ni boleh jadi satu benda yang Benchmark. benchmark betul. Bila Betul. kita nak berjuang tu, aku nak jadi berjaya macam dia. Ya, Tak betul. adalah. Tak ada yang cakap nak jadi popular macam CR, mustahil. Mustahil. Itu Betul. benda tu aku rasa benda boleh Ah. jadi kalau diizinkan lah. Bagi aku benda tu boleh jadi. Tapi aku rasa impossible lah. Satu Impossible gila. 10 bilion, satu dalam 10 bilion lah. Kalau kau Betul. nak jadi macam dia. Betul. Sebab CR dengan Messi ni satu fenomena dunia tau. Betul. Kalau kita tengok dekat buku-buku orang yang berpengaruh dunia, Nabi Muhammad of course lah. Betul. Nabi Muhammad, Jesus kan, orang kata kan. Tapi diorang ni untuk masa yang sepanjang zaman, aku rasa CR dengan Messi ni satu benda. Kau pergi pelosok mana pun, Oh, mesti kenal. kau pergi pelosok mana, orang mesti kenal dia. Apa lah. Mana? Ada orang Malaysia yang tak kenal dia. Yang video. Ada. Orang Malaysia. Apa tu? CR ke Messi? Apa benda tu? Betul mahal tu. Orang tak kenal dia. Nampak mahal. Sampai mahal. kita rasa macam, sumpah lah tak kenal. Gila apa kan. Gila apa. Kalau orang muda kan, contoh perempuan lah. Perempuan tak layan bola kan. Perempuan tak layan bola, kita tanya dia player Malaysia pun confirm dia kenal. Betul. Mungkin player negeri dia mungkin dia kenal. Itu pun kalau nak bagi nak dibagi 1/10 mungkin satu je dia kenal. Mungkin satu je dia kenal. Itu kalau mungkin perempuan lah. ya. Itu pun sangat rare orang yang tak kenal dia orang. Betul lah, Kau pergi pelosok, dekat pelosok mana pun, orang sampai kan ada satu video YouTube yang aku tengok kan. Dia orang ni dekat tempat orang asli. Dia orang ni tak ada orang asli yang gagah bukan lah. Dia orang yang keep in touch sangat dengan dunia luar. Dia orang tak ada telefon, dia orang ada kemodenan. Tanya dia orang kenal CR Messi tak? Kenal weh. Kenal. Gila babi. Aku tak tahu macam mana nama dia orang ni boleh tersebar luas walau tanpa internet. Mungkin lah. Sebab aku rasa benda tu dia bukan pengaruh internet tapi pengaruh masyarakat. Pengaruh masyarakat. Dia mesti takkanlah Betul. satu daripada orang kalau 100 orang asli takkan satu pun tak ada telefon kan. Betul. So bagi aku pengaruh masyarakat pun boleh jadi juga. Betul. Tapi bagi kau, okay, ni aku tanya kau pula. In terms of skill bola, CR dengan Messi, kau pilih mana? Messi tu. Messi kan? Messi ni kalau nak dibandingkan dengan legend-legend pun, dia paling level dia orang tak boleh capai lah. Betul. Mustahil orang capai. Tapi bagi aku kalau in term of skill pun bagi aku Messi lah. Messi betul. Sebab bagi aku dia lincah tau. Dia gila. Walaupun badan dia tak fit. Kita betul. tengok badan dia, apa ni boroi sial. Dia bagi aku dia fit. Cuma dia pendek. Dia pendek. Betul. Lagi satu badan dia, kalau kita ada orang bandingkan lutut kaki Messi dengan Ronaldo. Kaki Ronaldo gila babi tu. Betul. Kaki Messi macam kaki orang Melayu kat pasar tu. Keping. Keping. dia jenis macam bukan nak kata keping tu. Dia still nampak muscle dia. Dia nampak muscle tapi macam kaki aku, cuma dia fit sikit je. Dia macam tu. Dia tak ni sangat. Tapi dia punya main tu gila. Tapi stamina dia kau-kau juga sebenarnya tu. Kau dia pun lama kan. So dia kalau macam ni, kalau nak pandang orang yang talented, boleh pandang Messi lah. Tapi kalau nak pandang orang yang berpengaruh, trainer CR lah bagi aku lah. Satu lagi dia punya crowd dia pun gila babi. Aku boleh jamin CR punya crowd jauh daripada Messi lah. Jauh. Sebab kalau kau tengok in terms of follower dekat IG pun kau rasa jauh beza. Jauh. CR jauh. CR gila babi. Kau ingat show speed tu yang bukan tak ada kena dengan CR, disebabkan dia suka CR, orang angkat dia dah lebih kurang CR dah sekarang. Siapa dia tak kenal show speed? Okay, aku tanya kau CR famous kan dekat Instagram. Betul. Dia ada follow satu orang Melayu ni. Siapa orang Melayu tu? Satu bagi aku rasa lah. Aku tahu. TMJ. Tapi benda yang paling best apa? TMJ tak follow back dia. Serius lah? Tak follow back. Sebab TMJ kan dia follow wife dia saja. Ya ke? YM Cipon Kalida kan. Dia follow tu.
Setia lah. Dia setia lah. Dia more setia Tapi lah. bagi aku rare lah. Rare lah. Bapa. CR7 follow dia, dia tak Dia follow tak back. follow Power back. gila. Tuanku. Power. Gila. Susah nak jadi macam tu Ya, sebab aku pernah lah saja buka CR punya apa nama ni following kan nak tengok kan. Hmm. Tengok ada TMJ so aku macam ush power lah TMJ kan. Ha. CR sampai follow. Buka IG TMJ pula letak follow back pun. Dia power je TMJ. Dia tak macam ni dia antara raja-raja yang orang kata berjiwa orang muda lah. Berjiwa betul. Betul. Berjiwa orang muda lah. Sebab kalau kau tengok pun dia pun banyak daripada segi bola apa semua pun dia Betul. support Hmm. kau je. Khabib datang pun dia yang ambil. Tak Gila. silap aku pernah dengar satu podcast dia. Hmm. Podcast ke ataupun video dia macam tu kan. Dia bercakap lah. Dia bercakap, kau bayangkan CR silap aku CR kalau nak datang Malaysia kau tahu dia nak main bola dekat mana? Kat mana? Dekat Padang stadium tu Johor. lah. Betul. Oh. Kat situ je yang okey pun. Aku tak pasti lah kan. Tapi bagi aku dia power lah. Dia power. Sebab Padang dia punya stadium tu Dia kualiti satu tinggi lah. lagi sebab dia jaga baik Padang dia. Padang dia jaga baik. So memang siapa je tak nak kan. Betul. Tengok lah kalau dia nak lawan dengan itu dia lawan dengan Dortmund baru tahun lepas kan. Dia lawan dengan Borussia Dortmund kan. Main kat situ sial. Oh ya? Ya Borussia Dortmund lah. Yang tim bila? Haaland yang lama. Bulan 4 JDT lawan Chelsea. Betul. Lepas tu Lepas tu aku rasa tak silap aku lah. tapi dalam tahun ni lah. Dalam Tahun ni lah. Gila. Dia macam ni dapat capai satu benda yang susah rakyat Malaysia nak capai. Mungkin betul. in terms of duit mungkin lah maybe sebab Dia memang kaya. dia berduit kan. Betul. Aku suruh cucuk dia. Kau pun dah gila kopi You aku dah susah nak hidup tanpa kopi lah. Kencing bawa kopi dah biasa. So guys, kita coffee break. Aku memang tak boleh hidup tanpa kopi. Sehari paling tidak 2. Coffee for life. Ya doh. Sampai kan bukan coffee for life, bagi aku latte for life lah. latte Sebab tiba borak kopi pula kan. Borak. Jap. Okay, benda ni tak payah masukkan Jap. Aku dah dengar kat sini tadi tu. Betul. Okay. Okay, bagi aku Americano. Apa hal bunyi macam lagu Americano. Okay. Bagi aku kalau nak dibandingkan Americano dengan latte aku memang prefer latte sebab Americano dia just pure coffee campur dengan air kosong. Ini dia campur dengan susu. So dia bagi aku dia punya sedap dia lain macam. Lain macam bos. Betul. Aku rasa latte much better lah. Tapi itu aku nak reduce. Aku ada pakcik kata kalau nak reduce, kalau nak kurangkan berat, ambil contohlah kau nak keluarkan peluh gila babi punya banyak. Kau nak memang nak push, contoh kau nak turun 1 kilo 2 kilo kan. Boleh lah kau ambil kopi tanpa gula, minum, nanti jantung kau akan laju pam gila babi tau. Time tu lah kau punya badan akan berpeluh. Dia ni kopi ni dia ganti dia macam mana, dia ada kafein tapi kafein dia tak berapa kuat seperti mana kau ambil pre-workout Pre-workout tu macam mana? Pre-workout ni bila okay dia in term of gym punya part lah untuk supplement. Pre-workout ni satu benda yang aku rasa mungkin benda ni penting and aku rasa benda ni boleh jadi tak penting. Sebab aku tak ambil pre-workout. For sure aku tak ambil pre-workout. But aku gantikan pre-workout aku dengan kopi. Sebab pre-workout dalam pre-workout ada kafein. Kopi pun ada kafein. Pre-workout ni contoh pre-workout? Banyak. Pre-workout ni just serbuk saja sebenarnya. Oh, ni bukannya dia perbuatan. Tak. Dia pre-workout ni dia supplement. Oh, okay. So aku tak ambil pre-workout tapi aku ambil kopi macam tu lah. Dia punya function tu lebih kurang sama lah tapi tak strong lah.
Dia punya Kopi. function bukan, dia punya function lagi strong pada kopi. Dia Hmm. naikkan kau punya, dia boost kau punya energy masa kau, bagi badan kau. Dia macam mana rasa bagi badan kau rasa macam kau tak senang duduk. Bila dalam gym kau tak senang duduk. Kau nak main, dia nak Confirm. workout kan. Cuma um, aku tak tahu sangat lah pasal pre-workout ni. Cuma bagi aku uh, dia nak ambil boleh, tak nak ambil pun tak apa. Tapi Hmm. kalau kau tak nak ambil pun kau boleh gantikan dengan kopi. Benda yang aku tak pasti benda yang sama, tapi benda yang sama ada dalam pre-workout. Benda yang sama Aku ada dah nampak benda tu makin berterabur. benda Kiranya dalam dua benda ni ada kafein. ada kafein. Itu kau nak sampaikan. Benda betul-betul. Itu yang nak sampaikan tu. Asal yang Tapi tak jumpa. berbelit-belit asyik baik tak ada lipat Hmm. lidah. Ya, betul lah, betul. So benda tu lah kan. Tapi betul lah. Bila kita ambil kopi kan, contoh nak drive, contoh kau nak Function buat teruk. kerja, Function teruk. function Function lah. gila tu lah aku cakap. Hmm. Sebab aku sekarang dah, yelah kan aku kerja sendiri kan. Kadang-kadang drive lama apa semua kan. Hmm. Bila tak ada kopi, oi jangan cakap. Memang ngantuk. Susah. Oh susah. Kadang sehari sampai 3 cawan. Dah. Aku cakap Tapi kira bahaya. Bahaya dia kacau apa lah kalau minum kopi untuk banyak. kefir dia Boleh sakit jantung. dia kalau setakat 2 cawan satu hari tak ada masalah. Kalau ambil sampai contoh lah 5 cawan. Dia apa efek dia kepada hidup? Kau akan makin miskin lah. Sebab kalau benda tu kalau kau beli kat kedai kau akan makin miskin lah. Betul. Contoh satu cawan RM7 kau beli sampai 5 kali. 5 kali 7 25 man. Ya. Contoh lah kalau kau kaya. Ni contoh. Kau kaya. Kau ada Uh, duit. Sehari kau ambil 5 cup kopi. okay. Apa yang terjadi pada badan? Apa yang kata Bukan kepada dompet, badan. badan? Ah, Benda yang for sure kau akan kuat kencing. Confirm. Confirm. Kau akan kuat kencing. Kencing bau kopi ni mat. Sebab kau banyak sangat minum air. Betul. Tak kisahlah kopi ke apa, kau akan kuat kencing ni. Ah, Tapi yang paling best benda ni dia tak akan melibatkan dengan kencing member lah. Betul pacai. Sebab benda-benda kalau kencing-kencing member ni dia daripada azali. Betul. Kalau kau kencing kencing member tu, Elak-elakkan lah. elakkan lah. Elakkan lah. Elakkan lah. Jangan kencing-kencing member lah. Acoy. Beware. Macam nak datang ni. Oh yeah, tak payahlah. Balik. Dia kata aku nak podcast lah. Tapi nak kena ada kuyau juga. Dia kata. Oh yeah. Cakap ni tak payahlah. Bila dia kat kau tadi? Time aku jemput tu, dia terus chat aku. Macam mana tu? Kan aku last kat YouTube. Okay. Tak dengar. Okay. Dengar lah pula. Kecoh lah. Okay. Dia ni tau. Dia chat aku. Terus dia kata, aku nak jemput podcast tapi nak kena ada kuyau. Betul. Aku cakap, boleh. Nanti aja. Aku macam nak jemput dia tadi. Tapi aku fikir. Mic aku lagi satu. Kalau kau dengar episod lepas. Mic aku, sumpah tu. Yang dengar artis tu. Ya. Gila. Aku dengar balik recording aku saja tak nak post je. Oh ya. Tapi fikir episod tu dah ada sponsor kan. Episod lepas ada sponsor. Siapa sponsor? Nafbis Global. So kalau korang nak tambah duit, korang pergi kat episod lepas ada dekat ni. Episod ni dia tak sponsor. Oh. Episod ni tak sponsor. Tapi just mention lah. Tapi, just mention biar, lah. Tak apalah. Betul? Oh ya, dia sponsor Apa benda yang dia sponsor tu? Dari segi apa? Kewangan lah. Kewangan lah. Okay. Benda tu kena bincang tepi lah. Benda kewangan ni kena bincang tepi. Betul. Bincang tepi. Sebab tak tahu ni. Baru tahu sekarang. Betul sekarang. Tak tahu. Dia sponsor. So itu yang aku semangat. Ni banyak barang yang kita boleh beli daripada dia. Terima kasih lah sponsor. Shout out. Shout out to Nafbis Global. Nafbis Global. Kalau nak buat apa-apa semua benda pergi kat video lepas. Pergi kat video lepas lah. Video ni kita tak nak explain. Sebab benda ni dia tak dia tak sponsor. Dia tak sponsor episod ni. So pergi episod lepas. Kalau nak dengar pasal sponsor tu. Okay. Aku rasa dia nak sponsor sebab ada artis. Oh ya. Episod tu ada artis. Oh. Kalau jemput adik kau mungkin dia nak sponsor. Tak kenal kot. Sebab macam biasa adik aku. Tapi aku tanya dia kata dia tengok. Dia pernah tengok dekat Netflix. Oh ya. Kan kat Netflix pecah tu kan. Tak pasti tu. Mungkin lah. Pecah. Dia dapat top 1
Pernah dapat Tokman Malaysia. Serius lah? Ya, Mencik Boy. Apa? Haus lah. Tapi dekat wayang orang tak layan je. Oh sebab Standard lah. Dia orang tak kenal lah. bukan sebab bagi aku benda ni dia sebab sukan kriket ni kat Malaysia tak top. Betul. Kalau itu yang buat orang buat bola meletup. Oh lah bola memang lah. Sebab Sebab bola semua pun orang tahu bola. bola orang tengok apa. Sebab kau cakap dengan budak kecil tengok bola kan. Betul? Tapi kalau kriket ni dia tak semua sekolah ada. So susah lah. Crowd dia tak besar. Orang betul orang point dia pun tak Point dia pun semudah bola. betul. Modal pula. Modal Bo, motor. bola kau sepak masuk dalam gol tahu 1 point. Kan? Betul. Tapi kriket kita tak tahu macam mana. Ya betul. Tapi kriket ni senang je guys. Korang try lah masuk. Sebab aku pun tak ingat point dia macam mana. Sama kalau kau tanya aku tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Yang aku tahu apa? Kecek. So, Betul. kan? Ya aku tahu pegang ni macam softball lah Dia kan. ada yang aku tahu dia ada six tu apa benda lah. Six so benda je. Dia ada 6, 7. tak aku rasa six tu bukan point dia lah. Oh point lah. Tapi aku tahu dia ada bat, thumb semua tu lah. Stump Alat-alat dia. Stump tu benda ada batang kuning kan. Tak, stump tu yang dekat depan Muhammadi tu. Itu betul stump. Kan? Itu sekolah tinggi agama Malaysia. Ya. Oh, lain. Kot lah. Mungkin lah. Sinjil tinggi agama Malaysia. Macam tu lah. Macam tu lah. Tapi Itu stump lain. shout out to Stam Tiba shout out to Stam. Rostam tu kena makan tu. Tapi situ tu nak buat tau. Rostam mana? Rostam Sulah Potek tu. Oh. Ini main tembak masuk. Tembak masuk. Itu lambat lah. Aku menyiram orang kat situ. Tapi masakan dia sedap. Tapi sedap. Nasi goreng dia tak buat jemput tempat lain lah. Betul. Free sponsor kita orang. Kalau kau nak pergi pun pergi Rostam lah. Minta sponsor kan. Rostam kita orang dah shout out ni. Tolong sponsor lah. Dia makan. Nasi goreng ayam okey ke? Tengah buat podcast ada makanan okey ke? Fresh fries ke? Fresh fries. Ya. Fresh fries ni bukan yang kep kuning ke? Borak apa ni? Tapi baru-baru ni dia kena kecam lah. Team French Fries. Asal Team French sebab dia buat live. Aku belum tahu ni apa dekat TikTok. Game kan. Asal aku tak tahu tak boleh dia. Entah. Aduh, aku pun nak buat Tapi aku beli One Championship orang buat live dalam One Championship. Tak betul. Dia jadi lapar One Championship. Tak, bukan kalau One Championship orang buat live dekat TikTok. Tak masalah apa kan? Dia itu pun kena ban. Ya, tapi ada lah ramai juga. Ya, sebab dia worldwide tau. Contoh macam UFC. Contohlah UFC Khabib lawan McGregor kan contoh kan. Orang buat paling tidak kena ban. Kan UFC nak saman sel. Jauh tau. Betul lah. Tapi yang ni sebab dia rembet RTM nya. TV2. TV2. TV1. RTM RTM TV1. TV2 ke? Satu. TV2 yang banyak cerita India tau. Oh ya. TV1 sebab dia ada hak cipta dia. Nak buat World Cup ni dia kena bayar. Kau nak siarkan dia kena bayar berapa bilion lah. Oh ya. Yeah. Mahal gila. So bila RTM dah bayar, kau ambil kau letak kat TikTok, orang tengok tanpa orang pergi dekat TV. So RTM tak apa-apa. Oh ya. Itu yang boleh saman aku rasa lah. Mungkin lah aku rasa saman tu. Unify pun sama. Unify pun beli lah. Oh ya. Unify TV. Kalau kau pergi Mamak sekarang banyak Unify TV lah. Oh ya. Itu lah. So kalau aku rasa sebab tu lah yang jadi isunya. Mungkin lah aku rasa benda tu juga kan. Tapi kesian aku tengok dia. Semua benda dia buat sekarang serba tak kena. Dia punca dia pasal orang hilang tu je. Punca dia orang hilang. Kalau orang tak hilang aku rasa mungkin okey lah. Dia buat dah lah kat Indon. Malukan negara betul. Itulah pasal orang hilang. Macam yelah orang hilang kan. Macam abang tak hilang ni. Orang kecil lagi ni. Borak apa ni? Zuki. Cek abang kerja guard.
Kalau jadi YouTuber ni nanti ada orang hilang. Nanti susahkan orang hilang. Aku tengok video dia memang siul Tapi lah. Zuki kreatif saya otak dia. Aduh. Gila-gila. Gila-gila. Shout out to Zuki. Tiba Kalau dia je. tengok. Orang kau nak shout out ni duk. Tapi okey lah. Podcast. Nama podcast. Oh yeah. Shout Semua out. dia dah shout out. Shout out. Shout. Dia, aku rasa Zuki ni adalah satu. Dia, kalau kat Malaysia dia antara salah satu benchmark aku lah. Benchmark. Ya, sebab bagi aku dia antara YouTuber yang terawal lah. Dan Dia, terrelevant sepanjang zaman. ya betul. Dia tahu macam mana cara nak kekal relevan. Relevant. Relevant. Relevant tu aku tu macam bunyi nama orang India tu lah. Relevant. Steven kot. Steven. Relevant. Dia tahu macam mana nak kekal relevan tau. Betul. Betul lah, Sebab relevant. bagi aku dia punya jaga nama dia, bagi aku satu benda yang bukan senang. Betul. Untuk kau jaga nama kau, untuk kau maintain nama kau orang kenal. Betul. So Macam dia mana? power lah. Dia power gila. Daripada dulu yang dia buat zaman apa lah? Dia tahu macam Yelah dia daripada ni kot, dah smash. dia yang paling awal tau. Dia paling awal, betul. Aku tengok podcast dia buat dengan Sembang Kacip. Sembang Kacip dengan Fatazi tu kan. Dia cerita dia punya perjalanan aku betul-betul salut lah. Dia memang ada bakat. Kepala otak dia memang untuk ni lah. Betul. Sebab dia satu lagi benda yang bagi aku, dia kreatif. Otak dia kreatif and then nak jadi macam dia tu makan masa lah. Betul, susah. Sebab nampak sangat struggle dia. So power lah dia. Daripada breakdance tu. Ya, yang betul lah, yang video breakdance. Orang tak percaya dia breakdance. Tapi dia breakdance tu, aku cari tu, apa tu? Betul. Aku tengok kat TikTok dia kata dia breakdance kan. Aku terus cari tu. Kan? Sebab Memang ada tu. muka dia dengan breakdance macam tak kena kan. Tengok, ada waktu dia muda. Itu zaman sebelum nak smash lagi ya. Sebelum dia dengan Jamal semua kan. Betul. Tapi yang mula dia blow up time dengan Jamal tu lah. Time dengan Jamal tu lah dia blow up. Bagi aku benda tu kan. Sebab kita kenal dia pun daripada video tu juga kan. Betul. Gila. Dia buat video yang laju-laju kan. Sebab time tu kan kita rasa macam, sebab masa tu pun tak silap aku video paling tinggi kau boleh paling panjang kau boleh upload 15 saat ke 10 saat macam tu je. Kat mana? Kat IG. Dia kat IG. Kat YouTube panjang tak boleh pergi. YouTube memang lah. Cuma dekat IG sebab dulu kan crowd banyak kat situ. Betul. Time tu IG baru naik tau. Betul. Time tu yang ada King Koko. King Koko, Ijoi Mushiro. Ijoi Mushiro. Ya. Tapi dulu time kecil aku tak suka tengok dia tu. Aku rasa macam annoying lah. Ya, aku pernah cakap dengan kakak aku masa dia naik duluan, aku cakap dengan kakak aku. Dia ni pahal saya belagak sangat cakap berdoa kat tangan macam ni kan, tunjuk jam. Lepas tu kakak aku cakap apa? Kakak aku cakap dia memang macam tu sebenarnya sebab dia nak promote barang. Betul. Kita masa kecil aku faham saya nak promote barang apa, so kita tak faham. Aku macam jadi annoying tau. Macam apa yang kau nak belagak sangat dengan kau. Rupanya dia dah besar baru kita faham benda tu sebenarnya. Semua benda tu duit. Benda tu money. marketing. Kau kena marketingkan barang tu, marketingkan diri kau. So Tapi Zuki tu kita tak pelik dia viral tau. Zuki Ijoi Mushiro kita tak pelik sebab time zaman dia dah ada wifi, dah ada internet kan. Betul. Tapi nak kata in terms of teknologi mungkin zaman tu tak berapa lagi kan. Tapi agak struggle lah, tak semudah sekarang. Sekarang orang nak naik bila-bila masa. Pergi buat video TikTok, buat cakap benda bodoh, apa semua kau buat lawak bodoh, kau naik mat. Betul. Macam bila-bila je. Bagi aku macam senang nak tengok sekarang Bob T20 lah. Senang, easy. Senang kan? Kau pergi bayar orang panggil kau, aku tak tahu lah dia orang tu bayar ke tidak kan. Kau pergi podcast tu, kau cakap benda yang buat orang trigger, kau naik mat. Ya betul. Kau sakit kacau orang, kau naik. Zaman sekarang benda-benda pelik-pelik lah. Kalau kau tak tengok benda-benda pelik-pelik kau kena buat lah. Betul. Lepas tu kalau itu cerita pasal ni kan. Sekarang itu aku cakap benda yang online ni kita tak mustahil dia boleh naik tau. Walaupun time Zuki dulu kan. Kau kenal Mat Luffy tak? Rasa kenal tapi aku macam tak familiar. Aku familiar nama dia tapi aku rasa aku tak pernah tengok video dia. Kau tak pernah tengok video dia? Mat Luffy ni waktu zaman dia aku pernah tengok video dia. Dia video dia orang yang buat macam video macam POV mak kau marah kau macam tu lah.
POV mak kau marah kau. Dia yang POV ni yang buat video masa lagu Awak Kat Mana tu tak. Yang tu ke sini dia baru lagi. Oh ya. Mat Luffy ni dia viral tanpa media sosial mat. Dia daripada Time tu apa? ada YouTube Oh ya. Engkau time tu pun pakai orang zaman di viral tu, orang tak pakai telefon touch lagi. Orang tak pakai telefon yang boleh pakai wifi lagi. Tu. Komputer pun kau pergi CC je. Kau Oh pergi CC ya. itu je. Kau nak jumpa orang yang ada komputer ni rare lah. Dia punya kau bayangkan macam mana keajaiban dia boleh viral. Umat Lutfi ni dia boleh viral kau dengan aku kita tak ada kontak apa-apa. Cuma kita contoh aku pergi CC, aku bawa USB, masuk ke dekat dalam komputer, aku ambil video tu daripada YouTube, aku download, masuk dalam aku masuk dalam pendrive. Kau nak video Mak Luffy tak? Aku bagi kau pendrive, kau masuk ke dalam laptop kau. Oh macam tu ya. Ha. Oh zaman dulu punya. Tapi dia boleh viral. Punya menarik dia tu sampai kau orang sanggup macam tu. Power lah, power, Hmm. power, power. Sebab aku rasa mungkin satu lagi sebab konten dia orang suka. Konten dia Dia buat konten apa? zaman tu tak biasa lah. Dia POV. POV macam video-video kelakar macam Oh. hampa bayangkan hampa buang sampah ni, makcik cleaner pagi-pagi nak kena dia kata makcik cleaner pagi-pagi nak mandi sampai sejuk sampai ke tulang. Lepas tu dia buat ada lucu-lucu dia lah. Lepas tu sekarang kau tahu ML Studio tak? ML Studio tahu? Dia punya tu. Oh ya. Dia owner ML Studio sekarang. Oh ya ke? Apa maksud ML Studio? Mat Luffy Mak Luffy Studio. Studio. Dia Oh punya ya. ML Studio tu. Sebab aku pernah tengok oh ni podcast sama lah Sembang Kacip juga. Hmm. Ubay. Hmm? Ubay. Ubay MZ. Ubay MZ kan sebab dia kan pernah kerja dengan ML ML Studio. Studio, ya betul. Dia mula ketuk nama pun ML Studio ML kan. Studio betul. Dulu aku suka tengok dia tu. Itu adalah tapi dia antara orang-orang besar ni yang jadi benchmark orang-orang nak naik sekarang. Betul. Bagi aku lah. Aku tak ada macam pergi kat orang luar negara kan. Pergi orang luar negara. Aku nak naik macam dia ni. Aku naik. Tak ada. Aku untuk dalam negara je. Dah ramai banyak contoh yang kita boleh ambil lah. Tapi bagi aku antara benchmark YouTuber, aku rasa dari segi semua YouTuber kot. Benchmark dia aku rasa mungkin Mr. Beast. Semua betul. Semua kan. Aku rasa lah benda tu. Sebab Mr. Beast, aku tengok video dia post berapa? 2 jam ke 3 jam. Dah Video dia million. tu. Dia Aku cakap power tu lah. antara orang fenomena dunia lah. Kan? Mr. Beast apa semua kan. Sebab diorang ni sebenarnya kan yang aku nampak orang-orang yang popular ni, kau nak popular senang. Kau ambil hati budak-budak kecil tu. Ya. Yang memanglah untuk semua umur. Tapi kau buatkan budak-budak kecil rasa macam seronoknya. Kau faham tak? Kenapa orang minat tengok Mr. Beast? Sebab kenapa kita minat tengok Isa Mr. Beast ni? Sebab kita fikir dia berduit tu. Best tu jadi dia. Betul. Satu lagi konten dia pun bagi aku lain daripada yang lain lah. Orang Betul. tak buat, dia boleh buat. Betul. In term of host dalam pelaburan untuk satu video tinggi Betul. tu. Tinggi. Lagi-lagi pula diorang tu dah ada company tau. Kan. Power lah. Macam sebab aku tengok satu video dia tu yang apa ni selamatkan kereta Lamborghini. Yang mana? Ada dia bagi satu challenge dekat seorang brother ni lah kan. Video dia macam ni? Video dia tu dia dah bagi Lamborghini kat orang ni tapi bukan cara yang mudah. Kau kena selamatkan Lamborghini tu daripada apa-apa lah. Sebab kau nak dapatkan Lamborghini tu bukan senang. Faham tak? Dia akan first dia punya ujian dia apa tau? First ujian dia kau kena buat benteng. Lamborghini dekat sini contoh. Kau kena buat benteng yang menahan aku tak silap aku 150 orang askar. Dia akan tembak pakai senapang. Kiranya dia kena buat protection untuk Lamborghini jangan sampai rosak. Jangan sampai rosak. Ataupun boleh rosak. Cuma bukan boleh rosak, boleh ada scratch tapi still masih hidup. Kau boleh pakai. Kau boleh ambil Lamborghini tu. So aku tengok video tu. Dia punya tahap orang kata macam mana
pelaburan dia tu sampai Lamborghini pun dia boleh ikut orang. Betul betul. And then dia boleh upah orang untuk hancurkan Lamborghini tu. Betul. Tapi kau ada opportunity untuk kau selamatkan Lamborghini tu sebab Lamborghini tu kau punya. Hmm. Okay. Lepas tu aku nampak ada satu lagi, ada satu video dia tu yang sama pasal Lamborghini ni lah kan. Hmm. Kau kena buat satu macam tilam. Faham tak? Hmm. Lamborghini tu dia akan terbang, dia akan Jatuh atas dalam. kau kena buat satu macam benda yang lembut atau apa-apa lah. Jangan bagi Lamborghini tu terhempak Jangan kuat. bagi terhempas kau punya. Aku Gila. cakap kau gila. Dia sumbat tilam berlambak saya dalam tu. Dia buat satu apa, kontena, dia buat pong buat kat sini, Hmm. penuh tilam dalam tu. Jatuh kalau begini. Aku cakap apa? Itu kalau hancur pun aku rasa dia tak kisah Ya, tau. Sebab ya. mungkinlah kalau kita sebagai orang yang menerima, Hmm. kita akan rasa macam, "Ush, tak dapat sial Lamborghini ni." Ah, Tapi bagi dia aku rasa setakat berapa ratus ah, ribu tu lantak lah. Sebab itu aku rasa mungkin costing dia untuk satu video aku rasa belum jutaan lah. mungkin dia ada target. And Betul, then betul. target dia satu video mungkin costing dia 1 juta, $1 juta. Hmm. Lamborghini tak sampai $1 juta dalam kalau dekat US kan. Hmm. So bagi aku mungkin benda tu dia tak terasa lah. Betul lah. Dengan view dia apa semua kan. Tapi kau rasa dia punya content ni semua pure? Maksud aku, betul lah. Kau rasa lah. Dari segi apa? Contohnya macam, dia kata kat orang. Kau buat ni, aku bagi kau ni. Aku rasa pure. Pure. Sebab kalau kalau okey lah, kalau macam kita nak buat benda tu mungkin orang rasa tak pure. Mungkin kita Hmm. boleh bayar orang tu, Betul, betul, betul. betul, betul. Tapi dari segi kalau kau tengok Mr. Beast tu dengan dia punya Dia banyak punya duit kekayaan dia, tu. Betul, kekayaan betul, dia aku betul. rasa benda tu pure lah. Pure. Benda tu legit lah sebab dia YouTube bayar dia pun dah berapa. Hmm. Satu video dia dah berapa. Hmm. Kita okey lah, senang cerita kau tengok Alif Irfan. Nah? Alif Irfan AI kan, AI team. Dia punya video busuk-busuk pun paling tak silap aku paling video dia tak view paling tinggi untuk uh, sekarang punya version lah, bukan Hmm. version short film. Hmm. Sekarang punya version Yang konten tim-tim ni apa content semua. team-team tu kan, aku rasa dia punya roughly dia punya view pun 2 ke 3 juta. Betul. Dia memang gila tu. Tapi dia still maintain hari-hari dia konten hari-hari dia Ha, konten kan. ha. So that's why dia boleh kita tengok lah kan dia Hmm. punya kaya dia macam mana. Okey, tapi view dia dalam 2 3 juta. Hmm. Habis tu Mr. Beast tu, Wih, dia lagi gila babi. kau tengok dia punya view dia berapa 15 juta. lima Betul. belas juta tu dalam masa berapa 2 3 jam Betul, betul. kan. Tu kau rasa Gila. Dia macam mana? Sebab yelah YouTube pun bayarkan dari segi view kan. hmm. So untuk kalau kau tanya aku legit ke tak legit dia buat benda tu, bagi aku legit lah. Legit lah. Tak tak Sebab mustahil lah. betapa banyak duit dia tu. Betapa banyak duit tu aku tak boleh pakai So, tu. YouTube ni pula, daripada mana pula dia ambil duit untuk bayar orang macam ni? Contoh ada 5 orang macam Mr. Beast. Dah berapa bilion sial kena keluar? Tak payah 5 orang sebab mungkin duit yang paling mahal dia akan bayar dekat Mr. Beast. Tapi dalam dalam dunia ni berapa ramai pula YouTuber. Ya tu, macam mana dia bayar? Dari mana dia ambil duit? Aku rasa daripada ni iklan. Tak juga. Sebab uh, sebelum boleh buat iklan ni YouTube pun memang dah ada. So orang buat video pun mesti dapat payment. Dari mana duit dia? Aku tak pasti daripada mana. Ini semua Tapi Illuminati. tapi bagi aku in term of bagi aku mungkin dari segi view and then um, pelaburan mungkin kan. Mungkin lah. Dia Mungkin lah pasaran-pasaran macam tu pun ada pasal lah. macam tu lah sebab yelah kau boleh promote barang kau apa semua Dia tu besar, dia benda besar. besar. So Hmm. tapi kalau nak tanya secara legit ataupun Tak kalau legit yang tadi tu. bukan kalau kau nak tanya daripada mana YouTube dapat duit, kita bukan tahu pun daripada mana kan. So dah lah. Sebab Itu je penutup kau betul tak tahu, benda tak tahu kan. Kalau kita mungkinlah buat video untuk dapat gaji daripada YouTube. Lah. Tapi daripada mana YouTube dapat duit tu kita tak boleh. Hmm. Aku rasa kita susah nak teka Hmm. kan. Kalau sekarang mungkinlah kita akan cakap dari segi Sponsor. iklan, sponsorship Betul, semua betul. kan. Kalau dulu punya zaman macam mana? Betul tu. Sebelum Ah, sebelum ada iklan kan. Perlu di iklan. So benda ni tak tahu lah macam mana. Dia orang kumpul duit dia orang. Kumpul-kumpul. Kita nak bayar YouTuber.
ramai pula dia punya staff lah. Tapi aku rasa time dah ramai tu mesti dah ada iklan. Mungkin Aku lah. rasa lah. Aku Sebab rasa dulu kita tengok, mungkin sebab dulu kita tengok YouTube, iklan kurang tu. kurang lah. Dulu time zaman Serius, CC dulu kan. betul. Kurang, Kalau sangat-sangat zaman kurang. sekarang pun dia boleh buat duit pun, aku rasa mungkin daripada satu sebab iklan, satu lagi orang bayar untuk skip iklan. Betul. Benda tu pun still dapat duit kan. Ui, best tu. Kan. Aku rasa kemungkinan tak ada app lain yang akan memotong itu, tak ada? Yang Sekarang, untuk sekarang punya version TikTok lah. TikTok. TikTok. Sebab TikTok pun dah boleh untuk payment dari segi video tak. Sebab TikTok tak bayar kita untuk satu video saja, TikTok tak bayar kita, betul. Tapi dari segi TikTok dah ada monetize tau. oh ya. Ada. Dah ada macam YouTube. Oh ya. Ha. TikTok lah. So itu Gila. Tapi sebab TikTok pun dah boleh upload video sampai 10 minit. YouTube pun ambil idea daripada TikTok tu. Buat short. Nah, betul Short kan macam betul TikTok short, kan. betul. Lepas tu dah ada, sekarang dah ada affiliate Betul. YouTube. Oh ya. Hmm. Serius ah? Ha. Tahu set. Kiranya kebesaran TikTok tu lah. Tapi TikTok ni tak ni pun dekat luar. Dekat Malaysia je. Dekat negara-negara Europe. Dia ada certain negara yang ban kan TikTok apa semua ni kan. Bukan ban, dia tak berapa popular kat sana. Dia Ya. orang cakap Instagram ni memang worldwide lah. Baiklah betul. Sebab aku tengok YouTube channel Sema Oye, kan dia jemput yang CEO kapal tu kan. CEO kapal ni kan dia popular kat TikTok. Betul. Lepas tu dia pergi sana, lepas tu dia bagi tahu lah, nak ikut benda tu kau kena ada nama tau. Betul. Kau kena follower kau kena quite banyak tau. Sebab Betul. kan tujuan dia kan nak Satu lagi bagi tahu orang kan. dia nak ni lah break the silence lah. Break the silence. Lepas tu dia bagi tahu lah TikTok. TikTok. Dia orang tahu. Tapi dia orang tak pandang macam wow TikTok. Mungkin Wow popular kat TikTok tak ada. kalau Instagram Tak, tapi wow kalau kau dua follower kau 2M dekat Instagram, gila. Mereka gila lah kan. Untuk lagi-lagi zaman sekarang orang tak berapa guna kan. Yalah, sebab satu lagi TikTok yang apa yang aku tahu ada certain negara yang ban TikTok sebenarnya daripada Ya. ni lah, daripada dia orang punya negara kan. Sebab dulu Amerika pun pernah nak ban TikTok. Sehari je. Oh ya. Sehari. Lepas tu tak dapat. Oh ya. Itu sebab time tu ya, dia ada betul. isu dengan China tau. Sebab aku tengok video siapa lah yang ni lah, satu lelaki gemuk ni. Lepas tu sekarang dia dah kurus lah, apa tak nama dia. Dia ada cakap yang mereka akan ni kan. And then masa tu full trending aku tengok. Lalu lah kat FYP aku yang goodbye TikTok, goodbye TikTok, goodbye TikTok. Time tu lah. Tapi lepas tu lama pun lepas tu unban balik. Sebab masa tu ada isu pasal perangan semua kan. So Betul. yalah. Betul lah, make sense jugalah kalau dia nak ban sebab dia tengah berperang kan. Tapi aku rasa tak boleh hidup kot dengan yelah kau nak ban satu-satu benda yang negara rakyat kau kuat guna tau. bukan senang tu. Mana lagi dia nak pergi? Takkan nak pergi masuk Vines apa semua tu dah tak ada lah. Vine dah lama tu. Dah tenggelam habis. Lah. WeChat mungkin ada lah. Shake-shake depan kawan tu. WeChat bahaya tau. Time zaman tu lah. Yelah. Orang nak cari benda bukan senang ke kat sana. Dia macam zaman sekarang dah diganti dengan Litmesh aku rasa. Tapi aku tak nak main tu. Tak nak main WeChat. Litmesh, tak nak main. Zaman tu pun kau tak pernah? Tak pernah. Sebab aku tak pandai lah. And then aku tak suka sangat. Aku tak nak sekabut-sekabut sangat tengok kan. So aku malas lah. Aku malas nak complicatedkan phone aku. Aku tak pergi mampus. Aku malas nak main. Sebab time tu aku share table dengan mak aku. So WeChat ni sorry mak ni dulu. Oh ya. Time aku nak guna aku download lah. Nak guna. Tapi classmate pun aku check kat dalam tu. Macam Dia dulu WhatsApp tak macam tu sangat tau. WhatsApp tak macam sekarang. WhatsApp memang ada tapi dia tak sebesar sekarang. Time tu WeChat je besar. So kita orang guna WeChat lah. Kau tak join lah WeChat tu? Tak. Aku memang kalau nak tanya aku pasal social media kan. Waktu zaman tu? Aku start main phone pun aku rasa form 4. Form 4? Form 4 lah. Kalau yang nak betul-betul start main yang lah. betul-betul main phone lah form 4.
Ya, aku Sebab rasa kita punya batch pun kebanyakan yang betul-betul main form 4 lah. Form 4, bukan form bukan 3. bukan best. Aku rasa sebab sebab kita asrama. Betul. So benda Hmm. kita tak meluaskan benda-benda macam tu. Hmm. So Tak lagi satu time tu pun tak ni sangat. Kalau budak zaman sekarang. hmm. Contoh budak zaman sekarang ni pergi masuk satu tempat tak boleh main phone. Habis dia orang. Tak, bukan budak-budak ah. Bagi aku zaman sekarang phone satu hari kalau tak ada dekat tangan, benda tu Jadi awkward tau. dia tak awkward tau. Dia jadi Telefon mati dia rosak pun rasa macam aduh. kau nak buat apa ni, kau Jadi nak tak buat tahu apa. nak buat apa tau. Betul. Padahal dulu boleh je. Sebab bagi aku satu dia dah bukan kira kemahuan lah, dia keperluan tau sekarang. Dia jadi kewajipan tau orang kata. Kewajipan memang kau Betul. kena ada. Mau taknya kau Ah, bangun tidur pun phone kalau tak ada pun kau gelabah tu you berceri. do. Zaman You do. so sekarang bagi aku dia satu keperluan lah. Dia bukan kemahuan lagi lah. Dulu mungkin zaman kita kecil kemahuan sebab nak main game. Betul, Betul. betul. Zaman sekarang aku rasa tak. Hmm. Uh, Tapi sebab, time kita kecil pun kita tak main game je. mak, Keluar jumpa member lah. dulu yelah tak. Ah, Kalau kita masa budak-budak pun kita mm, still ada kan. Kalau mak ayah kita nak ada telefon kita just minta phone. minta nak main game kan. So dulu benda tu mungkin kemahuan. Tapi sekarang Tapi sekarang dah keperluan lah. keperluan. Keperluan Betul. lah. Contoh zaman sekarang anak kau umur dah 3 keluar rumah tak ada telefon. Dia bukan biasa tau. Dia jadi bahaya. Betul. Dia dulu walaupun kita dulu keluar tak bawa apa-apa, bawa badan, main basikal, keluar biasa kan. Betul. Tapi budak zaman sekarang keluar tak bawa telefon, tu kira bahaya lah. Tapi yang best sekarang budak-budak sekarang punya phone gila-gila lah. Gila-gila lah. Gila-gila. Kau punya iPhone. iPhone Paling umur busuk. pun darjah-darjah main telefon, iPhone. Power lah. Okay, power lah. Sebab aku dulu pun pakai phone jenama Acer tu. Ya tu. Tebal je. Dia tak tebal. Acer? Acer. Ke Asus? Tak, Acer. Acer Laptop? komputer laptop tu. Dia ada keluarkan phone masa tu. Oh ya? Phone tu aku beli dengan harga 200.5 aku beli kat kedai. Tapi phone tu function gila sebab masa tu aku main apa? Clash of COC. Acer? Acer apa? Acer. Aku lupa nama dia apa. Model dia tak ingat. Model tak ingat lah. Oh, Phone tu Acer ada lama phone lah. Aku rasa aku beli phone tu. Bukan aku beli lah. Ini mak aku bagi lah. 2013 aku rasa. Ya. Lama gila. What the hell? Acer Baru aku Acer. tahu lah phone Yang aku Acer. ingat atas bawah dia ada speaker. Oh, sedap orang main game. Dia mungkin lah. Tapi aku Rasa macam 3D lah. tak ada pun. Biasa lah. Yang belakang dia ada button. Kat bawah kamera dia tu ada button tekan. Oh, okay. Tahu. Aku ingat lagi phone tu sebab phone tu first mak aku belikan untuk aku. Masa tu aku dengan adik aku kan. So Kongsi lah. kita tak ada telefon, kita kongsi lah. Time dia ni nak main game, kau ambil. Betul. Nak berebut tak? Pernah juga. Mesti lah, confirm Standard lah. lah. Standard Budak-budak. Budak-budak kan lelaki pula. Standard lah benda-benda macam tu kan. Tapi Aku dulu share telefon kat mak aku. Yelah. Aku masa tu pun sebab mak aku dah malas nak share apa semua kan. Dia malas nak main game kat phone dia. Belilah untuk kita orang satu. Tapi jenama Acer lah. Tapi aku memang ingat harga dia 200.5 Betul. Tapi function tu. Main COC tak lag tu. Tapi time tu normal. Telefon memang ratus-ratus kan. 100, 200. Dia yang Bukan normal lah. Masa tu banyak phone murah. phone memang semua murah time tu. Kita dengar phone 1,000. Sumpah aku sanggup beli. Betul. Sebab zaman-zaman dulu pun phone yang sebab kita budak-budak. Betul. Kau dapat phone bangang pun kau rasa macam phone syok. Rasa macam aku nak tunjuk kawan aku. Padahal phone bangang je kan kalau untuk zaman kita sekarang kan. Macam kau pakai contoh lah kau pakai iPhone 10 iPhone X. Mungkin zaman first baru dia keluar iPhone Gila. Kau bawa zaman sekarang tengok phone kau pakai apa calculator apa ni? iPhone X tau padahal. Padahal iPhone X tau. Tak ada iPhone X lah. Zaman sekarang kalau orang pakai, aku rasa kalau orang pakai iPhone 7 pun. Tapi ada tau. Memang aku masih ada pakai iPhone 7. Still ada kan. 7 plus kan. Tapi kalau kita tengok, mahal saya kau pakai 7 plus. Busuk-busuk orang pakai lah iPhone 11. Betul-betul tak ada duit kau ni. Tapi zaman kita dulu, kau pakai phone apa? Asus, apa benda entah. Yang jenis cokiah-cokiah. Yang tebal tu. Yang tebal punya kan. Ataupun phone yang betul
jenama Androidnya. uh, Oi, zaman tu ada telefon siul power lah Dah buat kau. main COC. Itu pun berkebut tu. Bagi aku main jap bagi main. Ya tu. Kan. Tambah pula aku dulu memang share phone dengan mak aku kan. Kalau pergi jumpa member, aku akan menumpang macam, telefon apa ni? Telefon apa ni? Ha, Pergi betul. member tu, pergi member ni. Kadang tengok member main kita tengok Ya tu. tu lah bawa muka keset. Sebenarnya nak main telefon tu, nak pinjam telefon dia bagi aku main gitar. Ha. Tapi Balik. tapi zaman sekarang punya budak ini lah. Aku kadang tengok tak payah cakap lah. Anak buah aku pun aku cakap dengan kau. Akak aku bagi dia iPhone siap padahal baru 5 tahun baik. Aku cakap dia iPhone tapi iPhone yang ni lah, iPhone biasa, iPhone XS macam tu lah kan. Untuk main game. Kira okey tu. Zaman kita dulu. Dengar orang pakai iPhone pada time tu iPhone berapa lah? Zaman tu iPhone aku rasa maybe 5 ataupun 6. Yang iPhone yang warna-warni tu iPhone 5 5 plus macam tu 5S lah. macam tu lah. Tapi aku ingat iPhone 5 ataupun Ah. iPhone 6 lah. Masa tu yang paling hype gila iPhone 6 lah. Ah. Kita dapat phone cokiah-cokiah pun oh bangga tu. Kau tak fikir iPhone ni apa, tak ada dia. Siapa yang pakai iPhone kita saya macam gila lah. Bapak kau datuk ke? Bapak kau datuk ke, power lah kau kan. Okay. Tapi dulu punya zaman lah. Kalau zaman sekarang, kalau kau tengok budak-budak pun kau lah. Betul. Aku kadang tengok kan. Yelah kita pakai phone biasa kan. Tengok budak-budak, uish, 16, 17. Power siang. Gila tu. Mana dia. Itulah. Benda. So guys, lama siap kita borak. Dah dekat sejam Dah dekat sejam kita borak. So aku rasa episod ni kalau kita orang borak lagi panjang, takut korang tertidur. Betul. Korang sambil tidur je korang dengar podcast ni. So setakat ini sahaja kita punya episod pada kali ni. Tidak ditaja untuk sesiapa. So korang kalau nak taja episod yang akan datang, boleh je tekan dekat bio, dekat apa? Description aku dekat bawah tu ada aku punya link link WhatsApp. Tekan je kat situ. Atau masuk WhatsApp aku, tu korang bagi tahu lah hasrat korang. Betul. Okay. So terima kasih sebab dengar sampai sini. Jangan lupa subscribe. Aku lupa lagi awal episod aku nak cakap, so subscribe lah. Okay, so jangan lupa subscribe episod ni supaya bila korang subscribe, kau akan rasa lebih semangat lah. Lebih bersemangat rasa untuk macam wow man. rasa macam damn, ada orang subscribe. Tu. Lagi akan lagi berkualiti lah konten-konten selepas ini. Betul, Otak betul, lebih betul. fresh. Ni orang tak subscribe. Sebab korang adalah penyemangat kita orang. Yes. Okay, so yang tu confirm kena silent dengan mic tu. Ya. Sebab bunyi dia nyaring sangat. Oh ya. Macam mana pilih? Itu takut. Okay, so guys, terima kasih untuk support anda. So setakat ini saja pada episod ini. Kita jumpa pada episod yang akan datang. So Assalamualaikum. Peace out man. Bye bye.